Orang lelaki ni Allah akan uji dia dengan dua benda sahaja. Yang pertama, Allah Ta'ala akan uji dengan duit. Dulu dia susah, macam mana keadaan dia? Sekarang dia senang, Allah bagi dia kaya, bagi dia duit yang banyak, macam mana keadaan dia? Adakah dia masih orang yang dulu, yang sentiasa bersyukur dengan apa nikmat yang ada walaupun sedikit, ataupun dia akan jadi kufur nikmat, lupa pada Allah? Nombor dua, Allah Ta'ala selalu akan uji lelaki ni dengan perempuan. Sebab perkara yang paling susah sekali lelaki jaga adalah mata. Orang perempuan ni susah untuk jaga mulut, susah nak jaga lidah dia. Orang lelaki ni paling susah sekali adalah untuk jaga mata dia. Dia akan sampai satu tahap, Allah akan uji orang lelaki ni dengan perempuan yang mana lebih cantik. Dia rasa macam lagi cantik daripada isteri dia, dia rasa macam lagi better daripada isteri dia. Allah akan gugat iman supaya Allah nak tengok kita masih nak stay dengan isteri kita yang mana dah ada susah senang dengan kita dulu, ataupun kita nak cari perempuan yang baru yang mana dia baru datang masa kita dah senang esok. Sentiasa kita doa dengan Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, tetapkanlah hati aku ni ala dinik, di atas agamamu, wa ta'atik, taat aku kepadamu. Tak minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada benda yang tak baik. Allah sentiasa bagi kita rasa cukup dengan apa yang ada, kita akan jadi the better person insyaAllah.